Hari ni kita berada di Ras Padi Cafe. Bukan tempat makan sahaja. Di sini siap ada homestay, tiny house dan dewan juga. Bila masuk je dalam kafe ni, vibe dia memang selesa sangat. Kombinasi dinding bata merah dan cermin besar yang nampak terus pemandangan hijau di luar. Pilihan makanan kat sini pun banyak, daripada hidangan panas sampai pelbagai pencuci mulut. Antara menu wajib yang korang kena try, bihun sup daging selambak. Portion daging dia memang tak kedekut. Jadi kalau korang nak cari tempat lepak santai dengan keluarga atau kawan-kawan, jangan lupa singgah di Ras Padi Cafe, Boh Le Commer. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.